Ada segelintir kaum muslimin niatnya baik, nak kejutkan orang untuk bersahur. Akhirnya apa? Dalam 1 jam sebelum subuh dibuka mic, sahur, 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 sahur. Sahur sampai macam tu, la ilaha illallah. Apa benda ni? Lepas tu bunyi juga ngaji-ngaji. Hari lama lagi ni, 1 jam lagi. Kononnya nak apa? Nak kejutkan orang supaya sahur. Bagus tak niat dia? Bagus. Kata Abdullah ibn Mas'ud, wa kam min muridil lil khairi lam yusibah. Berapa ramai orang yang menginginkan kebaikan tapi tak betul dan tepat caranya. Padahal di waktu sahur tersebut, di waktu 1 jam sebelum subuh itu, di sana boleh jadi ada orang tengah berehat, atau boleh jadi ada orang yang tengah bermunajat, tengah khusyuk, tengah menangis di hadapan Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bukankah masa-masa yang terbaik adalah ketika waktu sahur tu dia beristighfar kepada Allah. Dia tengah tahajud, terganggu ibadah orang disebabkan tindakan kita. Benda yang nampaknya baik, yang kita sangkakan baik, tapi ternyata ia bercanggah dengan syariat Islam. Dahulu kes seperti ini hanya ada di negeri Konoha, tapi ternyata kes seperti ini dah berlaku juga, dah terjangkiti negara seberang. Negara seberang Malaysia dah terjangkiti juga dengan penyakit. Mungkin orang sini yang pergi ke sana buat benda itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama seperti orang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang membuat suatu perkara yang buruk lalu ditiru oleh orang lain, maka dosanya mengalir kepada si pencetus. Bahaya jemaah. Tambah lagi kita dalam masyarakat majmuk. Di sini ni kita ada mungkin wanita-wanita yang tengah berehat, yang dia tak wajib untuk berpuasa sebab dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Dia tak wajib puasa. Jadi tak perlu sampai untuk mengejutkan orang dengan buat seperti ini. Ini adalah benda-benda yang menyakiti orang lain, yang mengganggu orang lain. Benda yang nampaknya baik tapi ternyata buruk dalam syariat Islam.